Hafiz? Cakap. Nak air? Nak tunjuk-tunjuk? Kita nak berjalan. Sakit tekak? Banyak sikit. Good. Lagi? Pampers. Buat dua handphone lah? Ya. Dulu dah cas? Ya. Bawa sos? Dah, ni macam tu nasi tu. Hawi patah. Baik betul tak? How are you? Ada orang rekod. Nak pergi JISB. Bila ABS lah. JIBS. Dekat. Sabar. Nak gerak ni. Masuk ke JIBS. Jangan. Oi, ramai. Oi, ni baru nak masuk. Bayar. Bayar apa? Ni lah corner dia. Tanya orang tu. Hafiz lah. Hafiz dah dekat ujung. Ramai ni Hafiz. Hafiz buat apa ke dah tu? Bismillah. Duduk sini dekat. Sini lah. Apa bukan? Tak boleh. Dia orang tak tahu tu tembus ke apa. Macam tadi. Macam. Nah. Hafiz, hai papa. Hai. Jom makan. Lepas tu kita mandi. Kemah kau ni tak suruh apa lah. Tak apa. Apa tu? Orang game tu buat kuali tu. Elok juga buat. Kau orang tu berapa kali 10 take dah. Kau ni kau je yang tak nampak. Berapa banyak kali jatuh berdebak apa semua. Kau mana tahu. Yang kau nampak elok je. Sausage boleh lah masak atas tu. Masak kat rumah boleh lah tu. Tapi kalau masak apa? Sate lah. Kalau atas tu. Hujan pula. Derek, sana sikit. Kali Hujan pula weh. Kenapa dia on off? Seramnya. Tadi dia mati kejap. Tu. Oh, tutup. Ha? Betul ke tu? Yang belah sana okey kan? Ada yang elok lagi yang aku ikat tadi. Okay. Masuk air dia yang fail. Kenapa mesti tepi ni rotor lagi? Masuk air tu yang fail. Orang cakap pakai flyer atas tu. Dah ambil pun cakap. Flyer pun dah hujan lebat je. Sebelah. Sebelah lagi teruk. Dia keluarkan air. Dalam bocor tak? Masuklah. Hafiz comelnya. Hafiz kat mana ni? Asyik main. Ha? Nak tomen. Hafiz kat laut, kat sungai. Awak kan? Itu ada film jambat ada sebelah ada. Mana? Inilah kemah kita ni. Tadi Basya pakai. Kemah kita yang biasa je. Tak power perlu pun. Ada orang tu belah power. Mama. Mama. Wabrakatuh. Wabrakatuh. Cepat cakap habis. Selamat. Selamat Hari Raya. Tak nak kawan. Kawan yang mana? Tak nak kawan. Ramai banget. Penuh satu website ni. Dia nak ubah tu.
Hari tu dah mandi lah. Ni dekat Ulu Yam. BISB. BISB. Ulu Yam. Eco Reserve. Nampak lah. Tidur semalam lah. Ni memang. Sorry. Tak, dia makan. Nah, benar. Apa? Ha? Makan apa? Makan apa? Makan apa? Kopok. Makan kokok. Sedap? Best? Semua best? Ya. Yeah. Apa tu? Habis. Malam. Tidur semalam lah. Okay. Tidak akan ada tiga sini contoh. Tuhan cakap kita akan lalui satu tentang emosi, dua tentang perut kita. Lepas tu Tuhan cakap kita akan lalui pula ujian. Apa yang kita ada semakin dimiliki oleh orang lain dan semakin dihabiskan orang lain. Tuhan kita mengenal amwal, meaning what we have slowly akan terpaksa dilepaskan, and including kalau kita tanya yang maksudkan amwal juga bermaksud tu sebab kita pasti kita tahu yang termasuklah jiwa ini. So antara ujian kita akan hadapi adalah will to let go certain Solat dulu. Ada function apa ni? Kemah semua bagaimana? Sungai kan lebih sungai. Aduh. Sepanjang sahar tu. Lepas tu kita gerak balik lah. Bye. Habis nak balik lah. Habis nak balik lah. Bye-bye. Ni kemah berlambak kemah ni. Kereta banyak berlambak kereta. Ya dia banyak tak apa lagi tak nak berlawat. Nak yang dekat. Kau ni dia tak tahu belakang tu ada ni. Dia cakap dia tak jalan-jalan macam kita. Ish. Ada banyak lagi yang kosong ujung-ujung ni. Naklah double. Kan? Ni lah sini. Pakai ni. Tepi jalan. Ni ada lagi. Sikit-sikit yang terbawah tu tepi-tepi tu. Pergi double kereta pula. Ni ECRL ni aku rasa ni. Batu-batu ECRL. Ni lah aku langgar je kan ni. Diorang ni memang tak ada CV lah. Orang mana ni? Orang Kelantan, orang apa. Dia orang tanya ke nak keluar dah ke tak ada? Dia tak tanya. Dia tanya lah. Yang biru tadi. Ambil tu. Dah letak dah kat kemah kat dia. Dia angkat kemah dia terus lah. Dah angkat lah. Senang je. Kemah macam kemah kita tu je. Budak perempuan tu tak ada tu belakang tu rasanya. Mandi kot. Bau lah bunyi. Ampun lah dia. Tengok sikit siapa ambil tapak kita. Tak faham lah aku. Tu yang orang marah tu. Nak pergi hari weekend biasa boleh. Jangan pergi waktu macam ni. Betul ni. Mana kereta dia lagi?
Dia dapat dah parking. Oh, dia undur dah balik. Yelah, dia undur dia masuk balik. Tak apa. Tu biru. Stop lah nak tengok. Apa? Mana ni kita ni. Ni biru. Tu. Nampaklah biru. Nampak. Biru yang kecil tu siapa dia tadi? Depan tu, yang jalan tu. Sini, belah sini tadi. Mana parking yang sebelah ni yang mana dia letak? Dekat atas jalan. Nak dah Oh, yang last kali letak tu Jalan tu dah kena blok tu. Orang dah tak turun kat situ dah. Dia dah punya kemah tu. Oh, yang belah depan sikit tu. Yelah. Jauh dia pergi solap. Ni apa buat? Pinjaman ni pasal ni. Tu betul lah budak tu. Pinjaman tak nampak. Betul lah tu. Tengah cakap. Sini. Masuk rekod jap. Tak nak Tadi lah. waktu kita dia kata Ramai-ramai je mana ni. pula pinjaman ni. Aku tahu aku duduk kejap. Kita boleh duduk je. Masuk sini. Macam ni je. Aduh. Nak buat Tengok kan dah asasi. mana jantung. Kalau nak makan seorang. Yalah. Bistik. Oh, nak order ni tadi. Lama tak pergi sini. Oh, dia chicken ni. Ambil chicken chop lah tu. Sabar, orang punya. Kau nak kau ketekan kau punya sendiri. Papa. Papa. Oh, Papa. Awish, good morning. Awish. Morning. Hai. Jom main cepat. Main sikit. Maling. Bye. Awish. Bye-bye. Awish mandi dulu. Muah. Awish. Dah cepat. Bye. Bye. Bye-bye. See you again.